Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, muka surat 41 baris yang ke-14 ni daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk. Sunatnya apa? Bahawa jangan ia masbuk tu membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Masbuk ni kita mari lewat dah. Nak baca Fatihah pun boleh tentu nak sempat. Jadi janganlah pula kita pergi baca doa iftitah, a'udzubillah, jangan. Tu baca bismillah sekadar yang kita sempat. Tu imam rokok, maka kita pun rokok bersama dia. Itu maksudnya jangan ia membimbang, jangan dia tu bersibuk dengan duk baca doa iftitah. Doa iftitah ni bagi orang yang mari awal. Tetapi hendaklah ia masbuk, kemudian daripada takbirnya ia masbuk membaca Fatihah juga. Baca Fatihah saja. Melainkan bahawa sangka ia masbuk dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Kalau dia seka kata dapat baca Fatihah serta dia boleh untuk baca dengan zikir sunat. Apa zikir sunat? Doa iftitah, a'udzubillah tu. Kalau dia rasa sempat, maka dia bacalah, tak apa. Maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat, kemudian dibaca Fatihah. Dia baca zikir sunat dulu, dia bacalah Fatihah kalau dia rasa sempat. Dan apabila rokok imam dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Baik. Kalau kata tu imam dah rokok, masbuk tadi tak sempat lagi baca Fatihah, maka tiada ia masbuk membimbangkan membaca sunat. Jangan duk sibuk dengan sunat. Seperti dibacanya Fatihah, maksudnya bila ia takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah sekadar yang sempat. Kalau tak sempat, dia turun rokok. Kemudian daripada takbir, yakni takbiratul ihram umpamanya, maka hendaklah ia masbuk tinggalkan bacaannya. Jangan nak baca sunat dah kalau tak sempat. Kalau sempat, rasa sempat baca dua-dua, tak apa, bacalah. Dan wajib ia masbuk mengikut imamnya rokok. Imam rokok, kena rokok sekali. Kalau dia sempat tamaknina, iaitu qadar subhanallah, maka dia tu dikira sempat rakaat. Kalau dia tak sempat rokok serta tamakninah bersama imam, maka tidak dikira ke rakaat. Itu saja. Semaya tak batal, tapi kena terus rokok lah. Dan wajib ia mengikut imamnya, imam masbuk rokok, maka ditanggung Fatihahnya masbuk. Fatihah dia yang dia tak sempat baca macam mana? Ditanggung atau setengahnya yang belum dia baca itu oleh imamnya. Kerana kita tak sempat baca kan? Ataupun kita sempat baca sikit. Sempat baca sikit, maka imam pun tanggung juga bagi kita. Hak separuh lagi hak kita belum sempat baca. Dan jika adalah makmum yang masbuk, lambat bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, lambat sengerti. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya daripada yang didapatinya masbuk. Di sini hak maya dapat je lah. Hak ia tak dapat, ia tak boleh baca. Gitu cara. Mana yang dia dapat, maka dia bacalah. Bersalah pada barang yang telah terdahulu orang yang muafiq di sana. Masalah muafiq, dia kena habiskan Fatihah. Kalau dia lambat baca macam mana? Wajib habiskan juga dan dimaaf ketinggalan 3 rukun dengan imam. Kerana barang yang ada di sini dimudahkan dia. Di sini mana? Masalah masbuk. Masalah masbuk dimudahkan dia.
maka patutlah dipeliharakan hanya kelakuannya masbuk, tiada lainnya, tiada lain daripada masbuk. Bersalah pada orang yang muafiq. Intaha, habislah perkataan siapa? Allamah Shibra Malisi ke? Allamah Shibra Malisi tu sebelum pada tu kan kata tu berkata seperti barang yang berkata oleh Allamah Shibra Malisi. Intaha, habislah perkataan dia. Barang yang disebut akan dia barang masalah ini pada Tuhfah. Benda ni ada dalam kitab Tuhfah. Nama kitab tu Tuhfah. Bukan pada Fatihah tu dah. Tobok baru ni tulis Fatihah. Tulis Fatihah ke apa tu? Tak sih Fatihah. Barang masalah ini pada kitab Tuhfah. Nama kitab tu. Bukan Fatihah. Bulat kata Fatihah tulis Tuhfah. Tuhfah maksudnya Tuhfatul Muhtaj. Ya, ada ibarat Arab dia, fa'ammal masbukun raka'al imamu fi fatihatil fal asahu annahu illam yashtaghil bil iftitahi wa ta'awudhi bi an qara'a akibat taharrumihi taraka qira'atahu wa raka'a. Ada. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia akan masbuk tadi. Didapat bacaan hak dia sempat baca dengan imam dan gugur daripada Fatihah itu, hak mana tak sempat tak boleh baca, maka ia masbuk tu hukum ke seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imam, ia imam tu di dalam rokok. Makmum takbir, imam tu dalam rokok. Wajib ia makmum rokok. Wajib makmum saat ni rokok. Dan memadalah didapat bacaan ini. Bacaan mana? Bacaan hak masbuk tadi, separuh Fatihah, dan gugur daripada Fatihah itu. Nak sekali tu, bukan Fatihah ini Fatihah itu dah. Dan gugurlah daripada Fatihah itu. Gitu dah. Maka ia masbuk tu hukum ke seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imam, ia masbuk tu ia imam dalam rokok. Wajib ia masbuk tu rokok bersama imam, maka didapatnya, yakni didapat masbuk akhir rakaat. Kalau kita takbir Allahu Akbar, imam dalam rokok, kita perokok sepak tamak ninah bersama dengan imam, maka dikirakanlah rakaat bagi kita. Nampak ke tak? Biar sepak tamak ninah lah. Rokok biar sepak qada subhanallah. Maka orang yang masbuk itu wajib ia masbuk mengikut imamnya pada rokoknya. Tak boleh dia nak pergi baca Fatihah, tak boleh. Imam rokok ni kena turun rokok. Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah, dia sempat baca sikit je, atau tiada dapatnya masbuk sesuatu, yakni sesuatu daripada Fatihah. Tak kira dia sempat baca sikit Fatihah ke, tak sempat baca langsung ke, bila imam rokok dia kena rokok, maka dapatlah rakaatnya masbuk tadi. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah, tak sempat, atau dapat setengahnya Fatihah juga, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Hak dia tak sempat baca tu kira dengan Fatihah imam tu masuk ditanggung, dengan syaratnya jika ada imamnya mutatahhir. Imam tu hak suci. Kalau imam tu ya tak sah semaya ya ada najis, tak boleh. Imam tu nak tanggung. Dan bukan pada rakaat yang lebih. Kalau imam tu nak rakaat kelima, kita masbuk, maka imam tak ditanggung baca Fatihah kita. Memang rakaat hak sepatutnya, hak tidak lebih. Seperti rakaat yang kelimanya, tak lebih. Dan syarat lagi ia masbuk tu,
dapat rokok itu tamak ninah. Qada subhanallah, tamak ninah. Sebelum lagi ia bangkit imamnya, sebelum lagi ia seorang tu bangkit imamnya, imam dia belum bangkit, dia dah tamak ninah, rokok bersama imam. Sekurang-kurang rokok. Ya suka ke rokok macam ni dah. Ya betul ni qiyam. Sekurang ke rokok ni 45 darjah. Tu sekurang ke rokok tanda. Iaitu sekurang ke rokok kalau kita tunduk ke badan kita ni, tangan kita ni sampai pada lutut. Tu 45 darjah. Hak kita buat tu 90 darjah tu dia panggil sempurna rokok. Ni sempurna rokok, sekurang ke rokok ni. Jadi antara imam daripada sini ke sini, kalau katalah kita sempat rokok, tak ada sempat molek, imam pun naik, dah ke subhanallah antara sini ni. Dipanggil sekurang ke rokok. Tanda 45 darjah situ. Maka jika terkemudian ia makmum sebab membaca Fatihah hingga bangkit imamnya, kepalanya daripada rokok naik betul dah. Ataupun 45 ke atas dah. Maka luputlah rakaatnya. Maksudnya tak dikira rakaat lah. Dan jika masyghul bersibuk ia makmum dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca Fatihah qada huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia seorang, atau qada masa diamnya seorang. Baik, katakanlah masa dia tu duduk ambil apa? Dengar balik rekod apa. Dan jika masyghul ia dengan membaca zikir yang sunat, katakanlah Ta'imeh Allahu Akbar. Dia takbir, makmum sebut takbir Allahu Akbar. Tak apa. Tak apa. Banyak kerja Jadi masbuk tadi dia takbir Allahu Akbar. Lepas tu Ta'imeh tadi duduk berdiri lagi. Makmum tadi sepatutnya terus baca Fatihah. Tiba-tiba dia duduk sibuk baca zikir sunat dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Boleh. Lepas tu imam berokok, dia tak ada baca Fatihah lah. Maka wajib dia kena baca Fatihah walaupun imam telah rokok, sekadar masa yang telah dia gunakan untuk membaca bacaan sunat tadi. Berapa saat? 10 saat. Maka kena baca 10 saat tadi. Kena qada semua dah ada. Dan jika masyghul yakni bersibuk ia masbuk dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca Fatihah qada huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia. Membimbang tu dia dah bersibuk kan dia makmum, atau qada masa diamnya makmum tadi. Dia sepatut bila tu imam ni bila dia masuk pada takbir, masuk solat, dia sepatut kena terus baca Fatihah. Katakanlah hidup senyap ni, kau dah ni senyap lagi ni. Nyak mau tidur, senyap ada gapo lagi. Tu imam berokok, dia pun baru sedar. Maka diam dia tu 5 saat ke 10 saat, dia tak boleh terus rokok. Dia kena baca dulu Fatihah qada 5-10 saat yang dia diam tadi. Jika ia masbuk tu diam masa dia takbir tadi. Dan hendaklah ia masbuk ijtihad. Ijtihad ni bersungguh cari dalil pada yang demikian itu dengan sekira-kira ghalib zonnya, sekait berat dia. Ghalib zonnya. Sama ada pada surah ini, ada surah gambaran, membaca daripada Fatihahnya sesuatu atau tiada membaca sesuatu. Maka jika membaca ia masbuk akan qada yang wajib atasnya, dan wajib ia masbuk rokok, serta dapatnya masbuk akan imamnya dalam rokok, dan dapat ia masbuk tamak ninah dengan tamak ninahnya masbuk bersama imam dengan yakin, maka didapatnya masbuk akan rakaatnya. Dia ganti dulu qada hok sepatut dia ganti.
Lepas tu kalau dia rokok tamak ninah bersama imam, maka kira lah rakaat. Kalau tak ada, tak dikira lah rakaat. Dan jika mengangkat oleh imamnya akal kepalanya daripada rokok, tak imam angkat kepala, dan ia makmum, tamamlah bacaan Fatihah, yagi sempurna ke bacaan Fatihah. Atau tiada tamam, dapat akan imam dalam rokoknya tamak ninah serta imam pada rokok. Dia dengan imam tamak ninah rokok, maka luputlah rakaatnya. Tiada dapat. Jadi dia pergi sempurna Fatihah dia, sepatut tak perlu sempurna. Dia pergi sempurna ke Fatihah dia. Dan ia masbuk tamamlah bacaan Fatihah atau tiada dapat. Dan jika mengangkat oleh imamnya, bangun akal kepalanya daripada rokok, dan ia masbuk tamamlah bacaannya, bacaan Fatihah. Tak imam angkat depan lah, dia baru sempurna Fatihah. Satu. Ataupun tiada dapat akan imam dalam rokoknya, dia turun dah. Makmum ni masalah kedua, dia turun dah tetapi tak sempat tamak ninah serta imam pada rokok. Kedua-dua masalah tadi, maka luputlah rakaatnya, tak kira rakaat. Maka hendaklah ia masbuk datangkan serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya, kerana tak dikira rakaat. Dan jika angkat imam akal kepalanya daripada rokok, tak imam angkat kepala daripada rokok, padahal ia masbuk, belum lagi sempurna membaca Fatihahnya, dia tak ada habis lagi Fatihah. Ni masalah you nak ganti tadi ke, kalau you duduk dia ataupun you duduk baca sunat tadi. Dan jika angkat imam akal kepalanya daripada rokok, tak imam angkat bang pada rokok, padahal ia makmum belum lagi sempurna membaca Fatihahnya, hak wajib ia ganti. Lazimlah ia makmum tu niat mufarakah jua. 3 keadaan dia. Keadaan pertama tadi, dia kena baca Fatihah, hak sepatutnya dia baca. Imam pun rokok. Bila imam rokok, dia tak sempurna lagi. Dia sempurna ganti tu bila imam ni iktidal dah. Maka tak ada rakaat lah di dia. Ataupun situasi kedua, dia ganti, imam rokok, sebelum dia nak rokok dengan imam tadi, imam iktidal dah, tak dikira rakaat juga. Situasi ketiga, dia perhabis Fatihah hak sepatut perhabis, imam rokok, dia tak sempat habiskan lagi, imam iktidal, dia tak habiskan lagi juga. Jadi ini nak jadi lewat 2 rukun dah. Rokok 1, iktidal 1. Bila imam nak pergi ke sujud, dia kena buat pilihan dah. Lazimlah ia niat mufarakah jua. Tak boleh buat pilihan lain dah, kena niat mufarakah. Sebab ia kena ganti hak baca Fatihah wajib ia baca, sebab ia duk sibuk dengan sunat tadi. Seperti barang yang diiktimak diperpegang akan dia barang oleh Syekh Ibnu Hajar pada Minhajul Qawi, dan Khatib Syarbini pada kitab Mughni, dan Syekh Ramli pada kitab Nihayah. Dan berlaku Syekhul Islam bahawasanya ia masbuk tu tiada lazim mufarakah, tak wajib mufarakah dengan imam, dan boleh mengikut imamnya turun sujud ditinggal ke rokoknya. Tu pandangan siapa? Pandangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka mafhum faham Syekhul Islam, makmum itu khiyar, pilih antara dia niat mufarakah, dia antara tinggal ke aturan sembahyang dirinya. Jadi Syekhul Islam boleh pilih lagi. Adapun pandangan Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ibn Hajar, tak boleh, dia kena niat mufarakah je dah. Boleh khiyar, boleh pilih antara niat mufarakah dan antara tinggal ke aturan sembahyang dirinya. Dan ia makmum masbuk itu mengikut akan imamnya turun sujud. Boleh pilih nak niat mufarakah ke ataupun tak perlu rokok dah, turun sujud sama imam. Dan telah cenderung iktimaknya, berpegangnya oleh Syekh Ibn Hajar pada 2 syarah irsyad bahawasanya
adalah hubungkan orang yang ketinggalan dengan uzur. Masalah ni, masalah ni boleh dikaitkan dengan orang yang masalah ketinggalan disebabkan ada keuzuran. Maka diuzurkan ketinggalannya itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Boleh pula situ pandangan lain. Qala al-muallif rahimahullah, dan telah dinakal pada tufah daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang membimbangkan membaca zikir yang sunnah itu apabila rokok imamnya, tiada lazim bahawa membaca akhir qada barangnya luput sebab baca ayat sunnah itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rokoknya. Ada khilaf yang keempat pula. Ada satu lagi pandangan ni, masalah kita masuk semaya. Masuk semaya jadi masbuk. Sepatutnya kita tu baca Fatihah, tapi kita duduk senyap lama dalam 5 minit, ataupun kita 5 saat, ataupun kita duduk baca takbiratul ihram dulu. Takbir zikir tak ada. Allahu akbar kabira apa semua tu dulu. Boleh. Jadi 5 saat 10 saat tadi kena ganti. Baik, ada pandangan tak payah kita nak ganti. Tu pandangan mudah. Maksudnya bila imam rokok, kita tu rokok je lah. Walaupun kita tadi sepatut kita baca Fatihah, tapi kita pergi baca doa iftitah, sekalipun ada pandangan kata boleh kita terus rokok, tak perlu nak ganti dah. Nampak tak? Faham tak ni mah? Entah mari lewat. Tak imam duk maya dah. Anak duk maya ni. Entah pergi baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Lepas tu nak rokok. Entah kena apa? Sepatutnya entah kena pergi ganti. Entah tak boleh rokok selalu. Entah kena baca dulu dalam 10 saat. Entah tak baca Fatihah saat ni, kena duduk baca dulu. Tapi penimpala macam saat ni tak faham mana ni. Maka ambil pilihan kedua, rokok selalu tak apa. Tak payah ganti pun tak apa. Rokok, kalau entah sempat tamakninah bersama rokok dengan imam, dapatlah rakaat. Kalau tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Itu kita baca ke minggu hadapan untuk khatam ke kitab kita sedikit sahaja lagi. Bagi ke apa tu? Ada Ibn Hajar dengan maka diuzurkan ketinggalan hingga 3 rukun dan telah dinakal. Situ dah mesej baik. Dan telah dinakal, wallahu a'lam bisawab. Jadi mudah-mudahan sudah masuknya Ramadan ni kita khatam kitab ni. Dan anak racanya kita mungkin baca kitab Hidayatul Sibyan lah. Dulu tak payah gaduh nak bersama lagi. Dah baca kitab Hidayatul Sibyan, insya-Allah pahal dulu hak fardu ain dulu. Ataupun Wisyahul Afrah pun ada tengoklah. Cuma setakat yang nampak Hidayatul Sibyan lah, muka entah tak biasa juga lagi dah. Sibyan apa semua dah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم لا تهنا في غفلة ولا تأخذنا عن غيره واجعلنا آخر قولنا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رسول الله. Macam itu, ini